Hai, kalau korang nak tahu tempat apa yang kita orang tunjuk, tunggu video ni. Tunggu tau. Hai, saya Adam. Hai, nama saya Fidai. Saya Huda. Hai. Dan ini pula ada ni, Johor. Salah satu negeri di semenanjung Malaysia yang penuh warna, cerita dan sejarah. Tapi, Johor bukan sekadar tempat di peta. Ia adalah pengalaman. Hari ini, jom ikut kami jelajah Johor dari sudut yang lebih menarik. Kami akan membawa anda merasai denyutan nadi negeri ini. Dari lorong pasar malam sampai ke puncak legenda. Pasar Karet, Johor Bahru. Kita merdeka di tengah-tengah padang Johor Bahru. Tempat yang hidup bila malam menjema. Pasar Karet, nama dia bukan apa biasa, tapi suasana dia luar biasa. Di sinilah segala nostalgia dan kenangan lama ditukai semula. Pasar Karet bukan sekadar tempat beli barang. Dia adalah mentai integrasi budaya. Anak muda, pengemas, pelancong luar, semua bercampur. Setiap penjajah ada cerita dan setiap barang ada sejarah. Di sebalik lembu dan karet ada nilai warisan yang tidak ternilai. Pulau Rawa Pasir. Dari bandar kita ke pulau, Pulau Rawa mati disembunyi di Laut Cina Selatan. Tak perlu pasport, tak perlu cek pribadi. Cukup naik bot dan JP Mersing dan awak akan tiba di syurga yang terbuka. Pasir putih dia halus bertempur. Laut dia sejenis kristal sampai nampak ikan pertama pagi. Pulau ini bukan sahaja tempat percutian, tapi juga kawasan berbalik dengan marin. Terumbu karang yang indah, hidupan laut yang berbagai, semuanya jadi sebahagian daripada ekosistem yang kaya dan sensitif. Tapi, Pulau Rawa juga ada sisi tersembunyi yang menyentuh hati. Bila matahari terbenam, langit jadi kanvas berwarna oranye dan biru. Suara ombak perlahan jadi muzik pantai yang menenangkan jiwa. Galeri Dato' On Batu Pahat. Dari alam semula jadi, kita berpindah ke sejarah. Galeri Dato' On di Batu Pahat berdiri megah sebagai penghormatan kepada salah seorang tokoh politik terpenting negara, iaitu Dato' On Jaafar. Di sinilah kita mengimbas detik-detik awal perjuangan bangsa. Beliau ialah pengasas UMNO, pelopor suara rakyat Melayu menentang Malayan Union. Galeri ini menempatkan manuskrip, surat, keratan akhbar lama, pakaian rasmi dan potret perjuangan. Di sebalik setiap bingkai gambar dan helaian surat, ada kisah keberanian. Keberanian melawan penjajah dan berani untuk menyuarakan keadilan. Tempat ini bukan museum biasa. Ia adalah ruang untuk menyedari bahawa kemerdekaan itu dibina atas peluh dan pengorbanan. Gunung Ledang, Tangkak. Kita teruskan ke tempat paling tinggi di Johor. Gunung ini bukan sahaja terkenal kerana ketinggiannya,
tetapi kerana kisah legenda yang melingkar di sekelilingnya. Puteri Gunung Ledang, satu nama yang menggamit imajinasi rakyat Malaysia. Dikatakan, beliau meletakkan 7 syarat mustahil untuk menolak pinangan Sultan Melaka. Agenda ini hidup dalam jiwa masyarakat setempat dan dipelihara dalam seni dan budaya. Gunung ini menjadi destinasi wajib bagi pendaki yang sukakan cabaran. Trek yang menguji stamina, dana yang penuh liku, tapi pengajarannya tak ternilai. Pemandangan dari puncak yang menakjubkan dan rasa puas yang tak boleh dijual beli. Akhir sekali kita berhenti di Bandar Muar. Bandar yang pernah digelar Bandar Raja ini menyimpan satu kegiatan seni iaitu demo street art. Ini dibangun lama, seniman-seniman tempatan dan antarabangsa meninggalkan jejak mereka dalam bentuk moral yang hidup dan bercerita. Setiap lukisan menggambarkan watak tempatan, cerita rakyat, gaya hidup tradisi dan kadang-kadang sindiran sosial yang halus. Ada murid layan tua, ada remaja menaiki basikal lama, ada juga abstrak yang mencetuskan perbualan. Di sini, seni bukan dalam galeri elit. Ia berada di jalanan, boleh disentuh dan boleh dipahami oleh sesiapa sahaja. Dan itulah keindahannya, seni yang merakyat, seni yang bercerita. Inilah Johor, satu negeri 1000 cerita. Dari bazar malam yang meriah, pulau terpencil yang tenang, tokoh bangsa yang agung, puncak gunung penuh legenda, hingga ke dinding jalan yang bersuara. Johor bukan sekadar tempat untuk dilawati. Ia adalah tempat untuk dirasai, difahami dan dihargai. Dan bila anda sampai sendiri di sini, anda akan tahu, Johor bukan sekadar destinasi. Johor adalah pengalaman.